Assalamualaikum. Saya Ramli Assalamualaikum Sari. gang, saya Pakir Ibrahim ni nak ajak korang ramai-ramai ya ke Carnival Cepa gang. Pendatang Malaysia Awang, penunggu basikal track negara dan juga anak jati Dungun. Okey, jom semua warga Dungun dan seluruh warga Terengganu datang ramai-ramai ke Carnival Cepa yang akan berlangsung daripada 4 hingga 7 Jun 2026 dekat Taman Tasik Sungai Dungun. Okey, jom datang ramai-ramai. Kamu tahu tak ni kat mana? Ni tempat tarikan pelancongan baru yang ada dalam Dong Sura. Dekat mana? Dekat tepi UiTM, depan padang golf, dekat kawasan Sura Hujung. Di sini ada jambatan baru, ada air pancut, sebelah sana ada denai sungai yang mana kita boleh beriadah sambil menikmati keindahan alam dan panorama yang ada dalam Dong Sura. Jadi untuk makluman semua, hari ini dan esok 24 dan 25 bulan akan ada juga sambutan Hari Air Sedunia peringkat negeri Terengganu yang akan dibuat di sini. Jadi saya jemput semua untuk memeriahkan karnival ini. InsyaAllah kita pakat hadir ramai-ramai sambil kita membeli belah, kita menikmati keindahan panorama yang Allah SWT jadikan. Dan inilah aset terbaru pelancongan dalam Dong Sura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal Ibrahim, merupakan pemilik kedai makan perkasan Taman Tasik yang terletak di hadapan pos B UiTM Dungun di Sura Hujung. Bagaimana yang kita maklum bahawa ini pihak DPS ada menganjurkan Hari Air Sedunia peringkat negeri Terengganu. Kita amat mengalukan program-program sebegini kerana ia boleh menjana ekonomi peniaga kecil, terutama lagi di sekitar kawasan Taman Tasik yang mempunyai view yang sangat menarik. Cuba kita dah ada satu jambatan dengan air dan suasana persekitaran semula jadi yang amat bagus. Jadi di sini kita boleh mengadakan segala aktiviti dan program-program kecil yang boleh membantu peniaga-peniaga kecil di daerah Dungun terutamanya. Bagi kita berjalan ekonomi bagaimana yang dimauki oleh sarana kerajaan. Assalamualaikum.